Mawib membentangkan bajet 2026 bertemakan kesejahteraan ummah dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 1.678 bilion bagi memperkukuh agenda kebajikan, pendidikan dan pembangunan masyarakat Islam di wilayah-wilayah persekutuan. Bajet ini selaras dengan Pelan Strategik Mawib 2026-2030 dan Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama Al-Falah yang menekankan tadbir urus berkesan, kesejahteraan insan dan pengukuhan institusi Islam. Bajet Mawib 2026 memberi tumpuan secara menyeluruh kepada usaha memperkukuh kesejahteraan asnaf melalui penyediaan keperluan asas serta pelaksanaan program pembangunan yang holistik bagi meningkatkan taraf hidup mereka, merangkumi aspek sosial maupun kerohanian. Pada masa yang sama, Mawib turut memberi penekanan besar terhadap aspek pendidikan anak-anak asnaf bermula dari peringkat awal hingga ke menara gading agar mereka berpeluang mencapai potensi terbaik dan muncul sebagai ejen perubahan kepada keluarga masing-masing. Pendekatan ini diyakini mampu melahirkan generasi berilmu, berdaya saing dan berkeupayaan mempertingkatkan kualiti hidup komuniti asnaf pada masa hadapan. Mawib turut berkongsi prestasi 2025 yang mencatat peningkatan ketara termasuk jumlah agihan sebanyak 1.041 bilion sehingga November melibatkan lebih 165,000 penerima melalui 38 skim bantuan. Kejayaan mengekalkan sijil Ketua Audit Negara tanpa teguran selama 18 tahun berturut-turut menegaskan tahap integriti dan ketelusan pengurusan keuangan Mawib. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mohtar berkata, sebahagian besar peruntukan 2026 disalurkan terus kepada asnaf melibatkan 1.354 bilion bagi perbelanjaan agihan, manakala perbelanjaan mengurus berjumlah 250.7 juta ringgit dan pembangunan 73.65 juta ringgit. Dua fokus utama agihan tahun hadapan ialah kesejahteraan dan pemberdayaan asnaf 1.157 bilion serta pemerkasaan pendidikan ummah 197.2 juta ringgit merangkumi bantuan pendidikan, institusi pendidikan dan sokongan kepada anak-anak asnaf dari peringkat awal hingga pengajian tinggi. Mawib menekankan komitmen untuk membantu masyarakat menghadapi cabaran ekonomi semasa termasuk kos sara hidup yang meningkat terutamanya di kawasan bandar. Turut bersama dalam sidang media tersebut ialah Yang Berbahagia Datuk Said Kamarul Zaman bin Said Kabir, Pengerusi Mawib, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Nizam bin Haji Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, Barisan Pengurusan Mawib dan Wakil Syarikat Mawib. Belanjawan Mawib 2026 digubal seiring dengan semangat Belanjawan Madani 2026, belanjawan rakyat yang menekankan kesejahteraan dan juga keadilan sosial. Pendekatan ini memastikan segala program dan bantuan yang disalurkan oleh Mawib dimanfaatkan untuk ummah khususnya dalam usaha membasmi kemiskinan dan memperkukuhkan perpaduan jaringan sosial. Sekian berita untuk Mawib TV.